Kak pergi basuh sana. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. So ni percubaan nak pasang rubber ni dekat tayar ni. Kita nak sarungkan, tak tahu boleh ke tak boleh. Kita try dulu. So aku akan cuba buka dia punya ni lah. Kita try tengok boleh ke tak boleh, tak pasti lagi. Kita cuba dulu buka. So aku akan try buka dulu, tengok kalau jadi baru kita akan ni lah. Alright. Aku telah pun buka dia punya tayar ni. Dia sebenarnya yang bahagian belakang tak payah buka. Tapi aku dah buka. Kena buka bahagian ni je. Dia punya bumper depan ni. Bumper depan. Lepas tu dia ada skru sangkut tepi ni. Barulah kita boleh keluarkan roller ni lah. Ni aku dah sarungkan. Dia punya tu. Dia macam mana ni. Ini kita sarung je kat tayar dia ni. Tapi dia tak berapa ngam ni. Dia ketat. Dia macam sangkut sikit lah. Dia ada bergeser sikit. Tapi boleh lah. Dia boleh berpusing lagi. Cuma dia macam sikit sangkut. Tapi kita cuba je lah. Tengok kan. Ala-ala nak buka. So aku akan pasang sebelah lagi. Nanti aku akan test. Tengok okey ke tak okey. Dia sebenarnya sebab benda ni murah je ni. Ni tak sampai RM10. So kalau kita nak beli tayar baru, dia mahal sikit. So aku cuba dulu tukar benda ni. Kalau tak boleh, kena tukar tayar jugalah. Sebab tayar dia dah rosak. Dah rosak, terpaksalah kita tukar. Okey, so aku akan pasang yang sebelah lagi pula. Ini kena kunci balik, nampak ni. Ni lock dia ni, yang sangkut. Dah buka bumper dia ni, baru boleh buka skru ni. Okey, yang nak pasang balik lah. So, pasang sebelah sana. Tu ni kunci balik. Nampak ni. Nampak ni. Ikut. Dia agak sangkut-sangkut sikit. Lama dia okey tu kot. Sebab dia getah dia baru lagi kan. So aku nak pasang sebelah sana pula. Sama juga. Kena buka skru ni. Buka skru tu. Ni. 1, 2, 3. 3 skru ni. Tiga skru tu buka, boleh cabut tayar dia. Tak masalah. Ni iLife 100 kan. iLife 100. Pasang balik skru dia kan. 1, 2, 3. Nampak macam tinggi sikit. Jadi tinggi sikit. Kita cuba je dulu. Belakang dah pasang, tinggal nak pasang bumper dia je. Pasang bumper dia balik. Pasang bumper dia balik. Lepas tu kita test tengok okey ke tak okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 skru.
Dah settle. Kita pasang balik ni. Dah sini dah tinggal 2 je. Satu dah patah. Pasang balik. Ini cuci lebih kurang je. Nak test saja tu, tengok okey ke tak okey. Okey, mana dia? Kita tengok. Okey. Semenjak tak ada robot tak jalan ni, sampah pun banyak. Okey. Kita on tepi dia ni dulu. Sikit adik, sikit adik. Tepi sikit. Tak ada balik. Dah tengah tu balik sampai dah jalan. Too far. Mama, I want to use the water. Test dia dah berfungsi elok. Sebelum ni dia berfungsi elok je, cuma di bahagian tayar dia rosak. Jadi dia problem nak bergerak tu, sebab tayar dia dah rosak. So ni kita dah masukkan dia punya apa ni, dia jadi dah okey dah. Dah tak ada masalah dah lah. Dia bukan masalah apa, dia cuma masalah tayar je. So aku beli ni bermaksud benda tu boleh guna lah. So kalau benda ni nak ganti sepasang dalam 90 tu. So kalau ganti getah ni saja baru berapa ringgit. So jimat lah, tak payah tukar tayar dia. Tukar beli getah dia je. Dia punya part-part dia ni banyak dia. Dia punya ni ada jual. Dia punya bros dia ada jual. Dia punya apa lagi, tayar pun ada, semua ada, part-part dia ada. Cuma aku hanya nak cuba je lah, nak cuba try tengok kan. Nampak gayanya boleh lah. Ni vacuum iLife 100. Dia boleh mop boleh, tapi kena tukar lah dia punya pad tu. Boleh kalau nak mop kena tukar dia punya bawah pad. So boleh lah. Alright, semua dah fungsi. Alhamdulillah, settle masalah. Ni vacuum iLife 100 gang. Alright.